Guys, saya di mana ni? Saya di KG Sas guys. Satu kampung yang di Shah Alam guys. Tempat ni lama saya dah tak datang. Dulu ni tempat popular dengan jolokan Night Golfing Heaven guys. Sekarang dah tak ada. Dulu saya ingatlah 3 tahun saya main kat sini. Merdeka Trophy guys. Kalau siapa yang pernah main Merdeka Trophy, tolong komen Kita masa tu kita hole in one mesti kan. Banyak 3 tahun saya main sampai bersahur di sini pun ada guys. Tapi hari ni saya datang untuk menjawab satu soalan atau permintaan daripada kita punya follower ni. Nama dia Juragan Golfer. Ini Juragan ni, Pak Juragan ni rasanya dari seberang, tapi bahasa macam bahasa Melayu. Dia kata, Abang MK boleh tak reviewkan KG Sas? Saya tak pernah main di sana sebab ada yang kata keadaan padang cantik. Memang cantik. Tapi banyak hole yang sogi. Terima kasih idolaku. Okey. Tak apa. Kita tengok berapa lubang saya boleh kongsikan kepada anda. Saya akan buat hole review. Beberapa lubang yang mungkin menarik untuk Abang Juragan. So kita mulakan dengan lubang satu ni. Nine apa? Alam Shah 9 ramai penonton lah ini. Ramai penonton ni. Okey, hari ni saya bersama dengan tim Re-Channel yang akan ke Jakarta 28 hari bulan. Dengar tu. Diorang tu dah panas dah tu. Tapi saya tertinggal lah, tak pergi Jakarta. Alright. Jadi kita cerita pasal lubang ni dulu. Lubang satu Alam Shah. Dolly to the right, nanti uphill. Ada bunker sebelah kiri, bunker kanan 200. Saya aim bunker kanan 200. Boleh tak saya fadekan sikit bola dan landingkan bola di atas fairway. Okay, kita tengok keadaan padang. Sogi ke tak sogi? Kita tengok Great. One good shot. Manis-manis satu. Tarik ke kiri. Takut. Okey, sebelah kiri bagi track. Keras lagi. Okey guys, ini keadaan fairway. Sebelah kanan ada bunker. Bunker tu nampak macam terhakis air. Sebelah kanan, sebelah kiri pun ada bunker. Bola saya di luar daripada fairway guys, sebelah kiri ni. Kita tengok. Boleh tak saya letakkan bola di depan green? Kita tengok. Boleh tak? Okey, pukulan kedua saya. Saya menggunakan 5 je. Lebih kurang 1.7 main lagi tu. Boleh tak saya pukul dengan baik. Untuk lubang pertama keras lagi ni, bola di bawah kaki kan. Saya ambil kiri. Boleh. One good shot. Manis satu. Tarik. Okey, tarik. Okey, belah kiri je. Dia main bagi track je. Betul-betul tak boleh masuk dalam. Tapi TV bagi track je dia main. Okay, pemandangan daripada bagi track mengalir ke T-box. Uphill mengalir ke fairway, mengalir ke green. Uphill mengalir ke green. Alright guys, pukulan ketiga saya. Keadaan lembab lah saya, keadaan basah. Pukulan ketiga saya kena chip pin sebelah belakang atas bukit sebelah kiri. Saya cuba naikkan bola ni dengan baik. Boleh tak saya chip dengan baik dan dapat placing bola dengan baik guys. Amulet, one good chip. Manis satu. Tak solid. Alright guys, chip terkedot lah, basah. Saya cuba chip sehampir mungkin dengan pin. Dapat main bugi pun sudah bagus lubang ni. Ini ada cobaan untuk chip di keadaan basah guys. Alright, manis satu. Kau? Turun. Selebih sedikit, Win. Dia try boogie putt. Kanan satu bola, belum letak dah turun dah bola ni. Macam mana ni? Tak boleh nak letak lah. Macam ni? Boleh. Tak boleh lah dia. Tunggu dia berhenti bang. Okey lah tu. Okay guys. Putt for boogie. Saya ambil kanan, slope agak kuat. Katanya green speed 8. Tapi ni down slope. Saya ambil sini kot. Mungkin dia akan turun. Saya tap saja kot. Atau tolak je lah. Tengok. Kalau ada rezeki, dapat boogie pun sudah okey. Kamu lihat. One good putt. Dia laju. Tak kena. Laju. Kiri
Kiri. Ini kiri dalam aja. Kiri dalam aja. Okay, part 4 double. Permulaan yang tak bagus. Tapi kalau selalu start dengan double triple ni, ada banyak bedi kot. Complete, one good part. Yes, tolak satu manis-manis. Square part. Yes, double guys. Okay, permulaan yang baik double di KG SAS. Kita tengok apa nasib di lubang berikutnya.